Pernah dengar tentang kambing Bani Kalb? Dr. Syamsul cerita, rahmat Ramadan ni lebih banyak dari bulu-bulu kambing tu. Tapi, ada quality control yang kita kena lepas. Huruf Dod, Domanullah, jaminan Allah. Allah dah sign kontrak pahala puasa. Allah sendiri yang bayar, tak ada had. Tapi Dr. Syamsul ingatkan, jaminan ni hanya untuk yang jaga kualiti. Kualiti tu namanya wara. Jaga mata, jaga lisan. Dr. Syamsul tanya, apa guna puasa kalau lisan masih corrupt? Dengan umpatan, jangan biar sistem error kecil ni batalkan jaminan besar Allah. 3 hari lagi, jaga SOP puasa kita. Biar penat di dunia, janji payment di akhirat nanti full. Selamat beramal dari Itmam TV.